ke sana sikit. Cari airport. Kau pernah jumpa dia lah. Kemarin dia datang semalam dia kata. Guna ni kan, guna kaca kan. Panaskan. Blok.
Okey. Tarik. Baru ada masalah apa? Tali mana tali? Malaki. Ada ini. Jaga kat petrol tak? Pakai petrol tau. Petrol. Tak payah nak apa-apa. Tak ada. Dah Ni siap pakai dah. gas? Dia buat Dia pakai gas. Awang masuk awang. Masuk. Sampai depan nanti dia check tau. Alright.
Kita takut. Dua 9 berapa lah nombor bilik dia? 2 9 Ini no. Cantik. Rekod dah. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menyertai untuk event kali ini. Terima kasih untuk di sini juga. Saya dekat sini terdiri daripada admin. Saya Zack, Wanjo, Suhairi, Pijul, Bairi dengan Amy. Okey, untuk briefing keselamatan hari ini yang pertama, kalau nak mandi dekat pantai kena hati-hati sebab tadi pagi kita dapat maklumat ada obo-obo. Kena tengok anak-anak untuk mandi kat pantai. Yang kedua, kalau tinggalkan kemah nak kena hati-hati sebab ada kera kat sini. Kalau makanan apa semua kena simpan elok lah. Terusnya, untuk sampah, kita sama-sama jaga kebersihan tapak kita. Kalau ada sampah-sampah yang ada, kita masukkan dalam tong sampah. Untuk sampah nanti kita boleh letak dekat roro warna kuning kat depan tu. Ada dekat pintu depan tu. Plastik sampah. Kita boleh kumpul kat situ lah. Assalamualaikum. Seterusnya kita punya briefing keselamatan berkenaan dengan situasi ketika angin dan juga ribut. Yang pertama sekali, sekiranya berlaku angin yang terlalu kuat, kita minta semua peserta untuk tinggalkan kemah dan kumpul di kawasan lapang lah. Yang mana parking kereta bawah pokok kita alih ke tempat lapang. Itu yang pertama. Untuk barang-barang kita tinggal dulu. Yang penting keselamatan nyawa kita. Boleh? Berkenaan parking, kita minta parking supaya telah kita tetapkan lah. Seperti mana yang tuan-tuan lihat. Ada yang nak keluar ke apa, kita boleh tengok dekat dashboard dia. Ada nombor telefon dengan tapak berapa. Senang. Jadi kita kalau nak keluar, kita call nombor dia ataupun terus pergi ke tapak dia. Minta dia alihkan kereta. Seterusnya, yang pertama kita cuba pasal plug point. Semua dah dapat plug point belum? Semua dapat lah? Atau kegunaan untuk heavy duty tidak dibenarkan. Takut trip seperti masak nasi guna rice cooker, bawa oven ke, iron. Untuk ringan seperti kipas, boleh lah. Cas handphone Tas telefon dan lain-lain. Okey, untuk tandas pula, tag untuk yang ada dekat tandas tu, tag tu kena jaga betul-betul lah. Sebab nanti masa kita nak balik, nanti kita nak kena pulangkan lah. Sebab tandas tu untuk kita pakai kalau kita nak ke tandas, sebab nanti dia akan lock. Lagi satu, jangan kenakan air. Tag untuk tandas tu jangan kenakan air. Okey, untuk kita sesi malam ni potluck. Okey.
Harap keluarga semua dapat bawa lampu satu, kerusi, meja. Nanti kita kumpul kat common area yang ada dom. Kita akan buat potluck dekat situ. Pukul 7 tu dah boleh start letaklah makanan. Kita start pukul apa? Pukul 8 nanti baru kita start untuk kita punya sesi malam potluck. Okey, yang lain-lain macam kalau ada emergency ke, kecemasan ke apa ke, terus bagi tahu admin. Kalau ada apa-apa ke, terus WhatsApp admin ataupun call admin terus. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa isu nak direct PM admin pun boleh. Kita orang cuba usahakanlah apa yang terbaik. Petang ni kita ada aktiviti santai kan. Pukul 5 dalam tentatif kita ada buat aktiviti memukat bagi yang ingin menyertai, betul? Jadi tadi ada yang bertanya lah. Jadi saya nak menjanjikan untuk petang ni ada aktiviti tu pun saya tak berani sebab keadaan obo-obo lah. Mana macam? Kita tengok dulu macam mana. Sekiranya benda tu dah ada, ini buka. kita rasa selamat, kita boleh teruskan lah. So untuk hari ni banyaknya aktiviti santai lah. So terima kasih untuk sahabat-sahabat. Okey, jap, sebelum terlupa, nanti malam lepas potluck kita akan sesi berkenalan dengan keluarga yang ada dekat sini ya. Sebab kita pun tak kenal sebelah kita siapa, sebelah kanan kita siapa, kiri kita siapa, depan siapa. Betul tak? Jadi nanti malam ni kita akan kenal. Mana yang dah kenal sekarang ni, bolehlah kenal-kenal. Tapi untuk yang jarak jauh nanti kita akan kenal malam ni semua. Okay, untuk tu saya mengucapkan terima kasih lagi sekali sebab menyertai event kali ni. Tak ada apa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan aktiviti potluck kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua family yang datang hari ini. Kita malam ni nak menjemput Abang Syam kita untuk membacakan doa untuk pembuka kita punya majlis. Silakan Abang Syam. Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Engkaulah ya Tuhanku, cucilah rahmat dan rahmat-Mu ke atas majlis kami ini, Sultan Gate Hamlia 1.0 yang diadakan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kami juga memohon perlindungan Ilmu darimu dan segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Syam. Saya menjemput untuk wakil daripada Sojun Escape untuk menyampaikan beberapa kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya wakil daripada CEO Sojun Escape mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat camper yang sudi hadir ke sini, yang mana pernah hadir dan juga tak pernah hadir. Untuk sehingga saat ini, owner campsite mengucapkan salam kepada masing-masing. Kejap lagi dia sampai. Saya minta kita meneruskan acara ni terlebih dahulu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, untuk semua camper, silakan untuk makan. Kita makan sama-sama. Nanti silakan Abang Syam untuk membacakan doa. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, silakan. Baik. Enjoy. Okey bang. Bang. Okey, selamat menjamu selera. Okey. Best eh? Makan high five je. Okey, terima kasih bang. Okey, berdiri dan tarik bila masing-masing. Okey, Andy kalau sudah. Duduk diam-diam tengok macam ni kira. Lah, sampai nanti lagi dari ni. Sayang. Aku jumpa Jepun kena tembak. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panjang duduk di rumah panjang. Mereka suka menanam kacang panjang sehingga anak mereka besar panjang. Jalan-jalan. Jumpa jemput. Bijak. Jerit. Rumput-rumputnya jatuh katil. Jatuh katil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Okey. Terus. Lagi. Okey. Itu je. Itulah maju tu. Dia maju tu. Oh. Itu je. Nombor? Dah, itu je. Itu je. Hai, aku punya 8 je. Okey, dah. Okey dah. Siapa pemenang? Okey. Amin. Papi. Mana kali nombor 2 3. Awak? Takkan tak tahu.
sini berkumpul semua. Semua wanita dewasa 20 tahun ke atas. Nanti time gila je kerja ni. Satu tak ada colour, 2 hijau, 3 oren, 4 biru, 5 merah. Okey? Apa kita orang ready sekali ya? Cantik 25. Tak buat. Syam 2, Khairi 2, Ayin 1. Orang tunggu. Tunggu lah, abang ni. Kadang-kadang dah hasil, kena angin kan. Itu pandai-pandai lah, cari taktikal sendiri. Ada kawan-kawan ni? Tunggu, ini tengah asing kan. Dah ambil duduk. Tak, ni nak Cari tempat untuk mengasingkannya. tepi bapa nak duduk. Bapa nak duduk. Tepi kat tengah. Adik tepi. Banyak ke? Tak banyak kan? Tu macam ni. Nak asingkan Lagi bagangan mana nak main? Mana ada bagangan ni? Siapa siap dulu kat tangan? Ada 5 jenis. Oi, laju je Adi. Laki bini sedang bergaduh kata. Jangan bantu mak, jangan bantu. Tolong gangguan pihak admin. Tolong. Kalau gacap tak tegur kau tahu. Sekejap. Menyanyikan lagu cinta bagi laut pasang Cinta kita berdua juga pasang sayang. ketika tiba-tiba ombak di laut surut. Cinta kita berdua. Mantel dari mana? Aduh ada nona cantik. Semakin banyak kakak hati susah. Habis siapa? Apa sama dengan musim janggut tu? Juga.
hadiah penghormatan kepada yang telah antara yang menjayakan event kita pada kali ini. Okey, kita minta Abang Edi. Kita minta Abang Edi untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Okey, yang pertama, terima kasih kepada yang membacakan doa kita pada malam semalam. Dijemput Abang Syam. Berikan satu tepukan. Gambar mana gambar? Sini, sana bang. Salam dulu. Okey, seterusnya orang kuat antara dalam event kita kali ini. Semua momen yang dapat dia tangkap untuk kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Bro Helmi. Dipersilakan untuk mengambil hadiah. Cantik tak gambar dia ambil? Seterusnya dijemput Puan Zila untuk menyampaikan hadiah bagi kategori kanak-kanak. Tengah makan? Aduh. Kita panggil suami dia lah. Encik Hafizul. Kategori kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun mencari gula-gula. Tempat ketiga, Aira. Mana ada Aira? Tempat kedua, adik Azwan. Adik Azwan. Okey, Johan. Adik Lut. Ada diucapkan. Okey, seterusnya kategori kanak-kanak 7 hingga 9 tahun, lompat kanan, lompat kiri. Okey, tempat ketiga, adik Yat. Ni adik Yat kan? Tempat kedua, adik Muiz. Hamper. Johan. Adik Zafran. Kategori 10 hingga 15 tahun, radio rosak. Markah 5/20 sahaja. Tempat ketiga jatuh kepada adik Akil, adik Aziz, adik Arisa dan adik Raisha. Okey, tempat kedua dengan markah 7/20, adik Zafira, adik Wafi, adik Zahir dan adik Mustaqim. Okey, Johan dengan markah 13/20 jatuh kepada adik Fahmi, adik Zarif, adik Ukail dan adik Mia. Ingat lagi bawa apa? Malang dan malang berpindah ke kampung
kampung panjang. Mereka duduk di rumah panjang. Mereka suka menanam kacang panjang sehingga anak mereka besar panjang. Pandai ya? Hanya dah besar panjang dah. Tempat kedua, tapak paling kaya, tapak T20, Abang Jack Rais. Okey, Johan jatuh kepada tapak 6, Abang Yazid. Tera dia main tadi. Ada abang? Hadiah pertama keluarkan dulu. Wow. Apa ni? Lampshade Okey. Satu di tangan saya. Apa nak lampshade ni? Tapak T12, nombor flag 30, ZM Family. Tepuk sikit. Terusnya. Nombor flag 21, nombor tapak 8, Azmani Zamhelmi. Orang Keluang tak silap ni. Lagu Peter Pan. Muat kata saya muat. Aziz mendunia. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Terusnya, Grand Tennis Tool Check. Cawan Grand Bang kipas saya rosak. 3. Okey dah. Alhamdulillah, selesai sudah Sultan Guard Familia 1.0. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat camper yang hadir dan support sehingga habis event ini. Moga kenangan kita berkemah ni menjadi satu momen-momen untuk kita ingati bersamalah. Dalam pada masa yang sama, pihak kami selaku admin memohon kemaafan atas sebarang kekurangan, kesilapan dan juga kelemahan sepanjang program ini. Terima kasih juga kepada admin-admin yang terlibat seperti Abang Wanjo kita, Abang Edi, Abang Zack, Abang Pijol dan juga saya sendiri. Orang lagi lupa, maaf. Fotografer kita, Amy. Jadi saya pun tak nak mengucap panjang lebar sangat. Kita jumpa lagi di port camping yang lain. Nak lagi tak event macam ni? InsyaAllah kita cuba adakan lagi. Espresso Coffee Machine bernilai RM258 sumbangan daripada Hyper Camper jatuh kepada Fazura. Tapak T15 orang Sepang. Lupa nama sendiri. Dapat mesin kopi tak muat kan? Okey, seterusnya Island Hopping bernilai RM300 sumbangan daripada Sojun Campsite jatuh kepada T2 nombor flag 26 Mas Liza. Kak Mas Liza, Island Hopping. Kita umumkan tempat pertama. Jalan terus. Voucher penginapan 3 hari 2 malam sumbangan daripada Salang Indah Tioman bernilai RM650 jatuh kepada Bom. Apakah gerangan pemilik voucher ni?
Baik, tahniah saya ucapkan kepada T31 Wanjo. Hadiah kedua merupakan payung Camp Bomb Shelter sumbangan daripada admin family payung catering family bernilai RM350 jatuh kepada nama AFF Murni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai guys, terima kasih kepada semua camper yang telah menyertai event kita pada kali ini. Jumpa kami di next event 2.0. Bye.